Hai guys, selamat datang ke Peter Channel. Hari ni saya nak review pasal makanan produk ni. Dia promote dekat rumah saya, dia suruh review tentang makanan ni. Happy Fork ni. Dia macam keropok lah. Tapi ini daripada sayur-sayuran lah, so sihat untuk korang. Happy Fork ni juga ada 4 jenis perisa. Yang pertama ialah chili lemon, yang kedua ialah Himalaya, yang ketiga ialah sour cream onion, yang keempat ialah smoked barbecue. Kat sini pun ada kelulusan halal. Fork ni juga boleh dijadikan makanan campur dengan ketika makan dengan nasi, boleh makan dengan roti ataupun boleh jadikan snack. Happy Fork ni juga, keropok ni juga dia pakai sayur teratai, dia jadikan keropok. Itu dia memang bagus lah. Rasa dia pun saya tak tahu macam mana sebab saya baru nak rasa, tapi saya rasa sedap lah sebab sayur-sayuran kan. Memang bagus lah untuk siapa yang peminat sayur dan sesuai untuk siapa yang tak makan sayur. Dia punya batch pun ada. Ni produk yang ke 12,226 produk tu. Lepas tu ada yang maklumat dekat sini, korang boleh baca maklumat dia. Lepas tu ada dia punya laman web, goodhealthclub.com, ataupun korang boleh email ke hello@goodhealthclub.com.my, made in Malaysia. Lepas tu dia buat Instagram punya barcode kat sini, korang boleh check lah. Lepas tu dia ada Good Health Enterprise punya brand jenama. Pembuatan dia dekat Ampang, Jalan Ampang, Selangor. Korang boleh, kalau siapa kat Selangor boleh direct kilang dia lah. Siapa yang jauh boleh order daripada TikTok. Ini adalah dia punya laman web. Kalau korang nak beli dekat secara laman web, korang boleh tengok detail dia kat sini, semua dia dah beritahu. Tinggal shop now je. Lepas tu korang boleh scroll bawah, korang tengok yang korang berkenan, boleh juga order. Kita scroll semua. Lepas tu kita pergi ke Instagram. Instagram ni pun dia pun baru nak berkembang, follower tak banyak. Ni adalah produk baru. Okay, let's go. Semua yang dekat Instagram. Moshi moshi. Give it to me. Okay, let's go. Produk ni pun korang boleh dapat dekat TikTok. Nama TikTok dia ialah Happy Fork My. Lepas tu korang boleh tengok harga dia lah. Kalau ada diskaun dari TikTok, dapatlah RM10 dengan free shipping. Kalau tak ada diskaun, harga dia ialah RM11.90 dengan dia dekat RM20 lah. Lepas tu ada charge postage dalam RM5 ke RM6 macam tu lah. Kalau korang dapat promotion yang RM10 tu, kira baloi lah. Korang boleh beli banyak, korang boleh bagi dekat siapa rasa lah, anak korang ke kawan-kawan ke. Boleh buat goodies ke, untuk jamuan makan-makan ramai-ramai. Ini boleh buat jadi pack hadiah lah, senang dibawa. Benda ni pun sihat untuk kesihatan. Tak kisahlah di peringkat umur muda ke tua, semua boleh rasa. Dia kat sini pun ada dia punya bacaan lah, untuk kesihatan apa yang diguna. Tapi saya tengok memang berbaloi lah dia beli. Dia pun banyak sayuran lah. Memang bagus lah untuk orang-orang yang kurang makan sayur tu, boleh ambil keropok ni. Ini pula yang kalau dekat beg kuning dekat TikTok. Kalau korang nak beli dekat TikTok lah, ini korang boleh tengok semua daripada bawah.
Tapi dia punya produk kalau kat TikTok memang satu je. Tapi dia dah ada siap freezer. Setiap satu tu ada 4 jenis freezer. Harga pun sama. Kalau kat TikTok korang beli, ada tiket TikTok untuk diskaun, antara diskaun harga dengan diskaun penghantaran. Kalau tak diskaun, harga dia agak mahal sikit lah. Kita nak buka. Dalam dia macam ni ya guys. Bentuk snack Happy Fork ni pun macam gini. Sebelahnya belum digigit, yang sebelah ni sudah digigit. Kau boleh tengok bentuk dia. Isi dia agak tebal lah, berbaloi lah kalau beli. Ini saya makan dengan roti. Kita buka ni dalam dia Happy Fork. Ini makan dengan nasi. Ini kita makan dengan roti. Ni makan roti. Ni korang boleh jadikan snack. Ni sesuai lah untuk korang makan waktu petang ke malam ni. Pagi pun boleh. Ni saya makan dengan nasi.
Rasa happy pork ni memang sedap. Memang rasa sayuran dia. Tapi tak ada rasa sayur sangat. Korang bolehlah makan, siapa yang tak boleh makan sayur tu, bolehlah cuba. Lepas tu kalau korang nak simpan, kalau korang nak jimat kau boleh buat tutup macam ni untuk simpan dekat tempat yang korang boleh makan. Dengan video ni, jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Kita jumpa di next video.